Tak ada hujan, tak ada ribut. Korea Selatan terkejut. Seekor mak ayam tengah khusyuk mengeram 3 ekor anak kucing dalam reban. Noh, 살다 저런 닭 봤어요. 나 저런 닭 내 평생 처음 보네. 이상한 일이 다 했네 진짜. ini Koko. 꼬꼬야 밥 먹자. Kisah dia bermula bila seekor anak kucing jalanan tersesat masuk ke dalam kandang. Nama kucing tu Eno. Koko kesian tengok Eno kesejukan. Dia bagi Eno menyelit bawah sayap, jaga dia macam anak sendiri. Orang sesat di hujung jalan balik ke pangkal jalan. Eno sesat terus jumpa mak angkat. 8 bulan kemudian, Eno dah besar. Pergi ngurat jantan mana entah, balik-balik bawa bawah tangan. 3 ketul tu terus menumpang dalam rumah nenek. Datang tak dijemput, terus dapat selimut. Tapi Koko layankan juga. Dia kepit cucu-cucu dia bawa kepak. Ayam lain datang dekat, habis dia tendang. Kau langkah setapak lagi, aku call KFC. Syuh, semua burung. Tapi yang paling santai, si Eno. Habis shift menyusu je dia lepas tangan pergi healing kat luar. Koko yang jaga anak dia sepenuh masa. Dia yang tawarkan diri. Aku tak sampai hati. Bila orang sekitar dengar Koko pandai jaga anak kucing, ada jiran datang bawa anak kucing lain. Diingat Koko dah buka taskah. Nah, jaga 2 ekor ni sekali. Koko terus halau. Dia pilih bulu. Dia cuma terima Eno dan anak Eno saja. Nah, lama-kelamaan keluarga campur ni akhirnya menimbulkan masalah. Tempat Koko tu sebenarnya tempat ayam bertelur. Sekali dah bertukar jadi pusat jagaan anak. Ayam lain nak bertelur, Koko halau. Kau jangan berani. Nanti aku buat kari. Akibatnya ayam lain dah tertekan. Maka keluarga Eno dipindahkan ke rumah baru di sebelah reban. Barulah reban kembali aman. Masing-masing dapat balik tempat bertelur. Tapi cucu-cucu si Koko ni keluar dari rumah baru, merangkak balik bawa ketiak nenek. Dah ada rumah sendiri, rumah nenek juga yang dicari.